Kin, cepat sikit Kin. Lambat dah ni nak interview. Okey ya. Sekejap lah. Apa? Yang dulu. Okey, elok. Buat betul-betul. Okey. Doa kaki. Okey, baik. Okey. Tebal Zumi. Budak ni, ingat lulus lah tu bawa papai tebal-tebal. Tengok aku, tak bawa apa-apa pun. Apa lepas punya aku ni. Muhammad Adam Haris. Saya. Okey, boleh silakan masuk. Saya tak dapat ini. Saya kena kerja lain lah. Teruk company ni. Okey, seterusnya Muhammad Syakirin. Okey, silakan masuk. Okey, silakan duduk. Okey, perkenalkan diri anda dulu. Saya Muhammad Syakirin bin Muhammad Asyad. Pengalaman kerja, saya tak ada pengalaman kerja. Saya cuma lepasan SPM. Oh, lepasan SPM? Ya. Resume? Ini resume apa ni? Ha? Pakai. Lepasan SPM 7G. Awak ni tak lepas ni. Agak. Hello? Ni saya ni. Datuk Arsyad. Ya, Datuk Aisyah ya. Anak saya dah on the way dah nak pergi interview company Datuk ni. Boleh minta tolong sikit tak? Anak Datuk ni nama Syakirin. Tahu-tahu saya Datuk ni Okey, saya serahkan kat sebuah Datuk Okey, terima kasih. Okey, boleh. InsyaAllah Datuk. Okey, boleh. Okey, awak anak Datuk Aisyah? Okey, awak lulus kerja ya. Esok awak boleh masuk kerja. Okey, tahniah. Okey, hari ini saya akan menemuramah orang awam berkaitan dengan isu integriti dan rasuah. Okey, bersama saya Saudara Alif. Ya. Okey, saya ingin bertanyakan kepada anda, apakah pendapat anda berdasarkan video yang saya tunjuk tadi? Pada pendapat saya, video ini sangat memberi pengajaran yang baiklah terhadap orang awam, kerana video ini memberi mesej bahawa guna kabel dalam interview ini akan memberi kesan yang buruk terhadap syarikat itu sendiri juga, sebab dia akan melambatkan prosedur, kerana apabila dia masuk menggunakan kabel, sudah tentu dia tak ada kemahiran yang sebenar yang diinginkan oleh syarikat tersebut. So dia akan mengganggu kerja-kerja yang perlu dilakukan di syarikat tersebut lah. Jika terbongkar bahawa si peminta tersebut guna kabel, guna orang dalam, semestinya akan mencemarkan imej syarikat tersebut lah. So video ini sangat baik dan sangat memberi pengajaran yang boleh bermanfaat kepada orang ramai. Berdasarkan video yang saya lihat tadi, perkara yang boleh saya simpulkan ialah budaya guna kabel ni ataupun diistilahkan orang dalam seharusnya perkara yang tidak adil dan boleh menjejaskan peluang orang yang betul-betul layak dalam bidang tersebut. Rezeki yang berkat ni datang daripada Allah SWT. Kalau kita nak ubah cara sistem pekerjaan yang orang kata guna kabel ni, kita semua masyarakat perlu mainkan peranan, iaitu menolak kabel atau orang dalam dan pilihlah integriti.
Jadi saya harap semua masyarakat perlulah memainkan peranan dalam bersuara tentang hal ini dan juga mengubah cara fikiran mereka. Sama.